So saya punya penjara ni di sel yang pertama, so berdekatan dengan polis rejim tu lah. So waktu tu kami pun bersorak, Free Palestine. Lepas tu dia nampak saya, dia tengok, dia kata, Free Palestine, it doesn't exist. Lepas tu saya pun cakap balik, I mean, you mean Israel doesn't exist? Then I agree with you. Terus dia belah. So dia sendiri pun tahu kebodohan mereka sebenarnya. Tapi saya je nak bercakap. Dah lah nak. Okay, ni satu cerita kelakar sikit lah saya nak cerita. Betapa mereka ni, ya Allah, kata the best education in the world. Korang tahu tak, diorang tak pandai mengira. Dah sebut nama pun tak betul. Saya 2 kali dipindahkan penjara. Penjara pertama, penjara kedua. So penjara kedua tu bersama dengan Ardal dan juga Zizi Kirana. Jadi mereka sebutlah nama-nama kami ni. Yang paling saya rasa kelakar adalah, kan nama Kak Zizi kan Nur Fazilah kan. Tapi dia panggil Nur Fashun. Nah, mana pula Nur Fashun? Kita pula kena fikir Nur Fashun. Oh, Nur Fazilah kot. Mana celah Fashun tu Fazilah? Tak apa lagi lah. Okay lah, at least huruf F kat depan tu kan. Nama saya pula, nama saya sentiasa bertukar-tukar orang panggil. Sekejap Nur Khazawani, Nur Khazawai. Sebab H diorang tak boleh nak sebut. Tak tahu kenapa mesti sebab tu dia condemn kita orang ni macam you khamas. Celah mana diorang condemn tu. Tapi yang paling kelakar adalah sebelum kita orang nak keluar tu, dia panggil tengah pagi, dia kejut yang macam memang tak bagi kita orang tidur lah. So dia panggil daripada Nur Khazawani, last kali dia panggil nama saya Fazanawi. Ya Allah, elok-elok Faziah Nawi dekat Malaysia ni dah diseru pula dekat negara Isewil tu. Bila masa pula huruf Hazwani Helmi jadi Fazanawi. Kat situ saya rasa, ya Allah, kelakarnya lah diorang ni. Itulah dia.